Iman tu kadang-kadang rasa macam senarai peraturan je, kan? Jom kita tengok dari sudut lain. Kadang-kadang perjalanan iman ni rasa macam terperangkap dalam mes peraturan. Penat kan? Tapi, Al-Quran sendiri tak kata ia buku undang-undang. Ia perkenalkan diri sebagai hudan, iaitu bimbingan. Ayat ni jelaskan tujuannya. Bukan senarai peraturan yang ketat, tapi panduan untuk hidup. Hudan ni maksudnya satu jalan yang dinamik. Ia bukan sekadar senarai peraturan yang kaku. Satu tu sistem luaran hanya untuk dipatuhi. Satu lagi pula, cara hidup dalaman untuk difahami. Jadi, kenapa wujud jurang ni? Sebab ada geografi jarak yang memisahkan kita dari sumbernya. Ada 7 tirai tebal yang dicipta yang memisahkan kita daripada sumber ilahi. Setiap lapisan ni tapis bimbingan tu sampaikan kuasanya dah lemah bila sampai kat kita. Contohnya, tirai bahasa. Terjemahan boleh hilangkan keindahan puitis dan kekuatan suara asal Tuhan. Atau si penjaga pintu. Kita serah bulat-bulat suara hati kita pada orang lain untuk buat keputusan. Hasilnya, kita jadi macam bayi beragama. Tak boleh buat keputusan sendiri tanpa rujuk manual. Tapi pernah tak terfikir, mungkin matlamatnya bukan untuk kita hafal semua peraturan tu? Sebaliknya, Al-Quran nak lahirkan manusia yang boleh bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Inilah yang kita panggil hikmah. Kemampuan untuk guna prinsip keadilan dan rahmat tak kira situasi. Beza dia ketara kan? Peraturan tu tetap, tapi kebijaksanaan, ia hidup, sentiasa relevan dan dinamik. Jadi, soalan kita pun berubah. Bukan lagi boleh ke tak, tapi adil dan pengasih tak perbuatan ni. Jadi, jalan keluarnya, kita kena sedar dan mula selak balik satu-satu tirai pemisah ni. Ini menunjukkan tak patut ada orang tengah antara kita dan Tuhan. Hubungan tu kan langsung. Bila kita utamakan hikmah, barulah kita faham dan penuhi tujuan sebenar di sebalik peraturan tu. Kita berubah dari hanya sekadar patuh kepada menjadi insan yang betul-betul faham. Jadi, cuba bayangkan, apa akan jadi bila kita berjaya rapatkan semula jarak dengan sumber?